Okay. Guys, kejap pergi doa Asad. Nampak berkat doa seorang isteri, terus berlari-lari anak mendapatkan sejadah untuk meminta doa. Fida Elis seram kalau dua. Siapa tak seram guys. Ambo handsome. Okay, teammate Ambo sudah masuk. Eric Tai sudah hadir di dalam live. Welcome Eric Tai. Please support your teammate. Okay. Nampaknya tournament director dan marshal sudah mula marah. Players crew sila berada di dalam tent sahaja. Dilarang masuk ke dalam padang. Okay, ready. Pastikan semua player sudah membersihkan bekas-bekas lama agar tidak dipanggil out. Itu adalah tugas di mana pentingnya kru. 10 second. Ambo sudah berlari. Dah bet 100. Aduh, teammate bet 100 kat teammate ni. Main bet ni bahaya. Haram. Tak apa Eric. Go ahead. Proceed. 30 second guys. Okay, persediaan pertama. Angin sudah mula kuat. Angin petang sepoi-sepoi bahasa. Bersedia. Kalau menang, kita buat push mas tapak kosong. Push kejap. Izrul. Ada kemungkinan tu. Okey. Idea yang menarik Izrul Kalau siapa menang, kita buat push mas tapak kosong. Tak, yang penting dah ada spire tapak kosong. Dah ada dah. Yes, spire tapak kosong pun dah ada guys. 10 second. Final yang pertama. Go. Azmi bermula dengan ganas. Main tak. Out. Bounce lah. Bounce ke tak? Out. Ke Saimo? Adakah Saimo? First set di final sudah Saimo. Memang dia orang nak extend game ni sebanyak yang boleh. Aku rasa dia orang tak puas main ni. Aku rasa betul-betul dia orang tak puas main ni. Dia orang nak main sampai habis tu. Ayib, readykan pellet. 20 second. Tidak adil sekiranya saya tidak mention juga Ambo dibantu oleh Johan, manakala Azmi dibantu oleh Mingo daripada awal permainan sampai sekarang. Sampai ke mana? Go. Azmi masih lagi mencuba untuk bermain agresif. Ambo bermain agak pasif di situ di belakang. Kurang pergerakan, namun pertukaran bunker mungkin di sini ada advantage kepada player, di mana mereka nampak bayang-bayang pemain kecewa lah tak ada barbecue tahun ni. Tak adalah, bajet kekurangan lah. Jadi insyaAllah lah, tengok macam mana main di situ. Azmi tidak melepaskan Ambo daripada menukar bunker dan juga untuk keluar. That was a nice game. Ambo menunjukkan permainan di mana ini kita bagi orang cakap experience lah. Orang hit lock dia kau, dia cari the perfect timing untuk keluar snap. Jadi kepada penonton-penonton sekalian, di sini snap shooting training sangat penting untuk kita keluar dapat. Yang berjaya ditunjukkan oleh Ambo. Jadi kepada pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, pasukan-pasukan baru, jangan lupa habis training, ada pellet lebih, pergi buat snapshot. Betul. Pergi buat snapshot training 3-4 pot. Jangan boring. Yes, betul. Kata Beat. Jangan pernah bosan dengan training diri sendiri. Jadi sekarang kita kembali 1-0. Guys. Silau tak berhenti apa-apa kepada Azmi Mungkin dia pakai spek mata, kacamata hitam di dalam masnya. Kita tengok pada atas ni dua-dua main bounce shot dah. Betul. Dua-dua main bounce shot tadi. Mungkin Ambo tadi dia dah study Azmi banyak tembak mana bounce shot. Dia pun buat bounce shot. Azmi memang orang yang saya kira daripada tadi banyak dia main bounce shot dan berjaya.
So, sekarang fight of the bounce shots. So, kita dah tahu. 20 seconds. Kecewa lah tak ada barbecue. Oh, itu tadi. Bijak silau ni. Yes. Silau ni. Okey, sekarang dia pula silau. Kita tengok. Adakah inilah yang saya katakan taktik Ambo. Adakah sebentar lagi bila dia away dia akan buka dia punya headband untuk menyilaukan Azmi? Kita tidak tahu. Kita lihat guys. Come on, share Share live ni. Tap screen guys. Bukan ini bukan TikTok. Go. Azmi bermain dengan agresif. Masih menekan. Suka untuk menekan Ambo. Memancing Ambo. Namun Ambo memancing untuk snapshot saja. Bo, don't stay inside shades. Go under sun. Mat silau. Teammate dia bagi suggestion guys. Bagi dia strategi untuk bagaimana untuk menyilaukan. Datang dulu. Datang sikit. Azmi tidak. Simon. Allahu Akbar. Nampaknya Azmi menyayangi Ambo. Dia dah menang. Ya, betul. Dia dah menang set. Dia keluar pergi kat kru. Dia pergi touch gate. Out of boundary. Simon terus guys. Okay. Nampak kat sini sayang. Berapa tadi ya? Ya masih 1-0. Satu sama. Oh Allah Azmi sayangnya. Kalau tak dah 2-1. Yes, betul. Kita dah lupa apa kita punya objektif. Betul. Banyak berlakulah dalam one-on-one ni. Azmi tadi boleh saya kirakan dia hesitate. Do I want to fight him or do I want to go for the gate? Pain check. Adakah? Clean. One given. The score is now 2-1. 2-1. Game time remaining 5 minutes. Tuan Ambo leading. Ambo leading guys. Ambo 2 dan Azmi 1. Oh, Azmi sayang. Fida, doa lebih lah Fida. Doakan, okey kali ni doakan dia ada kekuatan. Ya, betul. Doakan dia kekuatan. Pasal dia punya mindset game, strategi dia ada. Tapi dia mungkin tadi terlalu penat. Ya, betul. Sekarang pun nampak dia dalam pit pun dah. Okey, ini for Fida for Fida. Azmi, come on husband. Jawab dia macam tu je. Fida. Dia jawab, untuk isteri tersayang, Fida Elis. Dia jawab, I love you sayang. I love you sayang. Okay, I love you sayang daripada Azmi. Bukan saya Azmi Okay, thank you Fida. Come on husband. Yes, Azmi. Okay, kita minta fokus kembali. Sekarang didahului dengan Ambo 2 point, mendahului Azmi 1 point. 2-1. Permainan masih sengit guys. Ini untuk memastikan. Bilang dia anak-anak dia jerit for him to win. Azmi, your kids are apa? Cheering for you Azmi. Your children. Daripada Fida Elis. Come on. Lagi sekali. Dia hanya menjawab Okay Fida. Mungkin itu memang biasa dia jawab macam tu Okay. Tapi dah nampak betul-betul dah nampak dah dua-dua. Walaupun Ambo banyak break, nampak dia juga penat. Okay. Ambo juga penat. Tapi dia lebih kepada inilah dia disadvantages dengan advantages of playing winners bracket, losers bracket. Betul. Winners bracket kau akan lemau tunggu. Betul. Tunggu game pasal game dia tak banyak. Betul. Dan tunggu dekat final dan at that time mungkin kita punya badan pun dah cool down semua kan. So dah tak on form. At the same time, disadvantage dia pula for the lower bracket is penat. 30 seconds. But advantages of losers bracket, dia banyak game. Banyak game, momentum. Lepas tu kau banyak tu yang Azmi boleh dapat ni. Boleh baca mana nak bounce shot. He has been playing a lot of games, kan? So, okay lah, represent Ducks. We love you Ambo daripada Eric Tai. Okay, ya, Ambo mengangguk dan menunjukkan thumbs up kepada kapten kesayangannya Eric Tai. Guys, 2-1 guys.
Go, go, go. Adakah Azmi akan membuat comeback? Adakah itu pecah? Bukan. Itu adalah pecah daripada bunker. Oh, 3-1. Belum lagi. Kita belum tengok. Tunggu untuk Ambo pergi dan touch gate. Paint check. Kita lihat adakah Ambo clean untuk mendapat 3-1 ataupun Saimo lagi. Di tangan Marshall, pastikan anda memeriksa. Point given guys. 3-1. 3-1. Come on. Game time remaining 4 minutes and 30 seconds. Who will be? Tak begitu agresif lah. Saya rasa lepas ni Betul. dia akan tunggu. Dia akan lebih tenang kan. Tenang. Kompos. Tadi pun dia dah kompos, dia relax je. Rasa taktik yang sama dia akan pakai untuk jimat tenaga lah. Betul. It's orang cakap it's a playing game of to wear Conserve out energy. your opponent. Yeah, Kan? betul. Dia dah tahu Azmi penat. So dia just maintain relax lah. Azmi pula masih kekal agresif. That's it guys. Set. Comeback daripada Azmi. Berapa Kita tengok kalau point ni 3-2. 3-2. 3-2. Fida mana Fida? Kita tengok Fida. adakah point approve ataupun tidak. Point approve. 3-1. Yang clean di situ. Dekat clean. Ya, clean. Point given. Point approve. 3-2. 30 seconds. The game is not done yet guys. The game is not done yet. No, Azmi is not letting this go. Azmi is still in the game. 30 seconds. Oh, saya yang penat tadi pun dah hilang dah penat. Dapat balik tenaga. Anda melihat game final ini. 10 second. Kita nantikan. Kita nantikan paycheck. Kita nantikan guys. Tak boleh. Time. Kita nantikan guys. Adakah clean? Adakah Saimo? Point given. 3 sama. Tak menyerah kalah. Tengok wayang pun tak gini lama. Betul Fida. Mungkin kalau kita tengok Lord of the Ring, kita habiskan 3 episod pun tak sama habis selama macam ni. Let's go guys. Oh, penat. 3 sama guys. 3 sama. Azmi dapat ambo off guard tadi. Betul. Nampaknya membuahkan hasil pergerakan game agresif Azmi. Ya, betul. Go, sekali. Sekarang Ambo pula bermain secara agresif. Out. Oh. Kita tengok. Simon! Baba! Gila weh. 3 sama. 3 sama. Ya, kat sini lah kita nampak fitness tu penting guys. Betul. Bila bermain paintball ni, main one on one ni. Bercakap daripada seorang yang sangat fit, yang masuk berbagai berbagai aktiviti, high rock, Spartan. Ya, betul. Dia sendiri pun cakap iaitu Fitness tu penting. Kancong lol. Kancong weh. Go. Go. Menggunakan taktik yang sama untuk Out. Oh. Ya. Hit. Jaya mengelirukan Azmi ya. Ya betul. Nampaknya Ambo leading 4-3. Macam saya cakap tadi lah, Yes. fitness tu penting sebab saya finalis one on one tahun lepas. Ya. So kat situ saya nampak betapa pentingnya fitness untuk main one on one ni. Ya betul. Okay guys, ini adalah penentu. Ya, penentu guys. Sama ada Ambo akan terus mara untuk dapatkan 1 point saja untuk menang. Oh, Izrul dan claim aku crew beat next. Ya. 1v1. Okay, siap. Dan claim time ni lah dia nak jadi crew. Okay guys, sambung. 1 point untuk Ambo menang ataupun 1 point untuk Azmi Rapatkan samakan. 4 sama.
10 second guys. Okay, Satu saya poin akan penentu. Go go go. Satu penentu, siapa yang buat silap akan kecundang ataupun dapat mata seri. Cuba Nazmi untuk bermain bounce. Adakah tak bounce. Sabar. Guys. Kita tengok. Time over. Game over. And the winner is Itu dia guys. Dengan ini anda dapat lihat siapakah pemenang kepada Nemesis Legion Paintball Academy 1v1 Championship, Amran Ambo Ibrahim. Ambo menunjukkan shout out kepada Johan. Johan yang bantu daripada awal sampai ke akhir. Oh guys. Okay guys. Oh great game. Ini dah bukan great game ni. Ini epic game. Ya betul. Oh Tak guys. sempat habis. Masa menyelamatkan guys. Masa Kalau tidak, menyelamatkan kemungkinan Ambo. Untuk seri tu Yes, adalah yes, tinggi. yes.